Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, selamat datang ke satu lagi kursus anjuran Nikah Bina IT MNC Sdn Bhd. Okey, seperti biasa saya ni Muhammad Zulfani bin Hasan dan saya akan menjadi host anda pada video kali ini. Okey, dalam tutorial kali ini saya akan mengajar anda atau memberi tunjuk ajar bagaimana untuk membina review Google Plus Local dengan 5 langkah mudah. Okey, jika anda seorang pemilik perniagaan yang menggunakan sistem Google Plus ataupun Google Places, anda sememangnya boleh melihat video ini untuk mengajar ataupun menyuruh pelanggan-pelanggan anda ataupun prospek-prospek anda untuk memasukkan review ke dalam Google Plus page anda. Okey, tetapi video ini juga bagus untuk pelanggan-pelanggan itu sendiri jika mereka ingin memasukkan review mereka sendiri dengan mudah. Okey, terdapat 5 langkah mudah sahaja yang anda perlu lakukan untuk memasukkan review di dalam Google Places page perniagaan yang ingin anda masukkan review tersebut. Kita membuang masa, kita akan terus pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, Google Plus Local adalah peluang yang terbaik untuk perniagaan anda. Okey, dan ia juga membolehkan pelanggan untuk memasukkan review yang lebih komprehensif, lebih terperinci dan tepat berbanding dengan features yang ada dalam Google Places sebelum ini. Okey, oleh itu jika anda seorang pelanggan, jangan susah untuk kerana proses untuk masukkan review ke dalam Google Plus page anda, page perniagaan adalah sangat mudah. Okey, berikut adalah 5 langkah mudah untuk membina review Google Plus Local. Okey. Okey, pertama anda perlu memiliki akaun Google Plus anda sendiri untuk memasukkan review. Okey, jika anda tidak mempunyai akaun sendiri, sila daftar ataupun anda hanya boleh jika anda memiliki akaun Gmail yang masih beroperasi atau masih digunakan, anda boleh menggunakan akaun Gmail tersebut. Okey, ataupun jika anda masih tidak mempunyai akaun Google, hanya pergi kepada Google, dan jika kita pergi kepada Google, anda boleh klik U di sini, ataupun anda boleh klik sign in, ataupun anda boleh klik kepada Gmail. Okey, itu sahaja. Okey. Kemudian bagaimanapun anda boleh masukkan review dari akaun Google Plus anda sendiri atau dari Google Plus page anda. Okey, jika anda tidak mempunyai laman page ataupun laman page Google anda sendiri, anda boleh menggunakan akaun profil anda. Tapi jika anda mempunyai page anda sendiri yang mungkin tentang perniagaan anda ataupun tentang apa-apa sahaja, anda boleh menggunakan page tersebut untuk memasukkan review. Okey. Okey, kemudian masuk di dalam page perniagaan Google Plus Local yang anda ingin masukkan review tersebut. Okey, langkah ini mudah sahaja. Login ke dalam akaun Google Plus anda di dalam Google Tab. Okey, carilah tab Local dan klik pada tab tersebut. Anda akan masuk ke dalam carian Google Plus Local. Okey, apabila anda sudah masuk ke dalam page yang diingini, klik pada butang write a review. Okey, kita akan pergi ke Google dan juga saya akan pergi ke laman utama Google. Okey, saya akan sign in sekarang. Kemudian apabila selesai sign in, saya akan masuk pula ke bahagian muka depan Google ini. Okey. Okey, saya telah pun login di dalam akaun Google Plus Local saya ataupun Google Plus saya. Okey, kemudian saya akan pergi ke bahagian plus nama saya, okey, ataupun nickname saya. Saya akan klik di ruangan itu. Okey, kemudian saya akan masuk di dalam akaun social networking Google, iaitu Google Plus. Okey, untuk masuk ke dalam page Google Plus Local, anda boleh pergi kepada di bawah deretan Home, Profile, Explore dan Events, ada butang More. Kemudian kita akan pergi pada bahagian butang Local. Okay, kita akan tunggu sehingga ia habis ataupun siap upload sepenuhnya.
Jika anda melihat, ini adalah review-review yang sudah pun dimasukkan oleh individu ataupun pelanggan-pelanggan di dalam setiap sektor perniagaan. Okay, hotel, okay, kafe, restoran dan sebagainya. Okay, apa yang kita lakukan? Kita akan mencari perniagaan yang kita ingin cari melalui ini adalah kata kunci ataupun nama perniagaan tersebut, dan ini adalah kawasan di mana perniagaan itu berada. Okay, jadi kita akan cuba. Okay, kemudian saya akan mencari perniagaan yang saya ingin masukkan review. Okay, pilih negeri, okay, dan juga negara. Okay, Malaysia. Kemudian saya ingin mencari nama tadika salah seorang daripada pelanggan saya. Okay. Okay. Kemudian setelah anda berjaya menemui Google Plus page mereka, anda boleh klik kepada page tersebut, dan jika anda lihat di dalam page ini terdapat ruangan di bahagian kanan atas, okay, pada bahagian bawah gambar-gambar dan sebelah daripada gambar utama dan juga peta. Okay, anda boleh lihat di sini, okay, terdapat ruangan write a review. Okay, kita akan terus klik kepada ruangan tersebut. Okay, dan kemudian Google akan menerangkan serba sedikit tentang apa yang dicadangkan oleh Google. Okay. Okay. Kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, masukkan rating untuk perniagaan tersebut. Okey, pertama sekali kita akan masukkan rating. Okay, sistem rating terkini Google Plus lokal dipanggil skala Zagat. Okey, ia akan meminta anda memilih skala 0 hingga 3 untuk menilai beberapa aspek tentang perniagaan tersebut. Okey, nombor yang anda akan masukkan akan dikira berdasarkan formula skala Zagat untuk memberikan markah dari 0 hingga 30. Okay, markah ini juga akan dipecahkan kepada beberapa kategori untuk memudahkan anda memasukkan maklumat tentang perniagaan tersebut di dalam beberapa aspek, termasuklah kekuatan dan kelemahan. Okay, pertama sekali kita akan pergi kepada kita akan pilih apakah kualiti perniagaan tersebut. Jika anda sangat-sangat berpuas hati dengan perkhidmatan yang ditawarkan oleh perniagaan tersebut, anda boleh letak excellent. Okay, jika mungkin anda rasakan bahawa perniagaan tersebut bagus, okay, ataupun sangat bagus, very good, good, dan juga jika teruk, anda boleh letak poor. Okay, jika anda pemilik perniagaan, apabila anda cek ataupun lihat di dalam bahagian review yang dimasukkan oleh pelanggan-pelanggan anda, okay, jika review tersebut adalah review yang negatif, sebagai contoh, mungkin pelanggan anda masukkan poor atau fair, anda boleh menerima dan anda tidak boleh buang review tersebut, tetapi kita boleh counter balik apa yang komen-komen yang dimasukkan oleh pelanggan kita, dan kita boleh tunjukkan kepada orang ramai bahawa kita concern tentang aspek pelanggan tersebut. Okey, jika anda seorang pelanggan, anda boleh memasukkan jika anda berpuas hati, boleh memasukkan excellent, very good, good dan sebagainya. Tetapi jika anda ingin memasukkan review yang negatif, sila berikan sebab-sebab mengapa anda memberikan review yang negatif, supaya pemilik perniagaan tersebut dapat mengubah atau memperbaiki perkhidmatan mereka. Okey, so untuk tujuan sebagai contoh, saya akan meletakkan very good. Okey, saya juga boleh meletakkan excellent, tapi kita ingin pilih secara overall sahaja. Sebagai contoh, saya akan letakkan very good. Okey. Okey. Sekarang ini mereka tidak punya skala 0 hingga 3. Mereka hanya memberikan skala good, very good, excellent dan poor. Okey. Itu adalah penilaian yang dipecahkan oleh Google. Jadi kita terima sahaja apa yang diberikan oleh Google.
Okey, kemudian kita akan tulis review kita. Okey, di bawah ruangan skala zakat tadi terdapat kotak untuk memasukkan review anda. Okey, ambil masa anda dan pastikan anda memasukkan maklumat yang lengkap beserta tip dan cadangan untuk membantu pelanggan-pelanggan lain atau prospek-prospek perniagaan tersebut untuk diikuti semasa berurusan dengan pihak pengurusan perniagaan tersebut. Okey, mungkin anda bolehkan berikan tips bagaimana untuk okey, mungkin jika anda ingin memberikan review tentang restoran, mungkin anda boleh berikan apakah produk-produk ataupun makanan ataupun masakan-masakan yang popular di sana, yang anda rasa ia adalah produk yang terbaik oleh restoran tersebut. Okey, ataupun mungkin anda berikan tips. Okey, jika contohnya saya ambil sebagai tadika tadi, mungkin anda boleh katakan okey, adalah lebih baik jika dia pelanggan-pelanggan memasukkan anak sehingga ke petang, kerana itu lebih menjimatkan duit dia berbanding dia ambil untuk masa tengah hari dan dia mungkin jaga sendiri anaknya. Okey, mungkin itu akan memberikan dana tambahan lah. Maknanya modal tambahan ni perlu dikeluarkan. Maknanya mungkin kita letakkan anak itu di tadika tersebut sampai ke petang, itu lebih menjimatkan. Okey, itulah di antara cadangan atau tip yang anda boleh berikan kepada prospek untuk perniagaan tersebut. Okey, kerana kita ingin membantu bakal-bakal prospek ataupun pelanggan-pelanggan lain untuk menikmati apakah yang ditawarkan oleh perniagaan tersebut. Okey, anda juga perlu membaca sekali imbas review yang telah anda selesaikan tadi, setelah anda siap tulis review tersebut. Okay, langkah ini dapat membantu anda untuk membaiki mana-mana kesilapan kepada review anda itu. Okey, kita akan masukkan review. Okey, saya akan masukkan secara ringkas sahaja kerana ini adalah sebagai satu contoh. Kerana saya pun bukanlah pelanggan bagi perniagaan ini, tetapi sebagai contoh kepada anda, saya akan masukkan review secara ringkas sahaja. Okey. Okey, kemudian setelah selesai memasukkan review tersebut, okey, saya akan cek dahulu adakah ada typing error ataupun saya ingin edit beberapa maklumat lain. Okey, anda boleh tulis sepanjang mana yang anda inginkan, tetapi janganlah membuat karangan pula di sini ya. Kita ingin memberikan hanya tips-tips ataupun komen-komen tentang ataupun pendapat kita tentang perniagaan tersebut, sama ada kita berpuas hati ataupun tidak ataupun dan sebagainya. Okey, dan juga seperti saya katakan tadi, masukkanlah tips-tips atau cadangan yang bernas yang boleh membantu perniagaan tersebut untuk sebagai panduan kepada prospek-prospek ataupun pelanggan-pelanggan yang lain. Okey. Okey, kita akan pergi kepada slide seterusnya pula. Okey, kemudian kita akan hantarkan review tersebut. Okey, setelah anda berpuas hati dengan review dan permakahan anda, tibalah masanya untuk menghantar review tersebut. Okey, klik pada butang publish di bawah ruangan kotak teks untuk menghantar review anda itu ke page Google Plus Local perniagaan tersebut. Okey, review tersebut akan disiarkan di bawah profil anda dan sesiapa sahaja yang pergi ke page Google Plus perniagaan tersebut. Okey, kita akan pergi kepada page tadi. Okey, kita hanya akan klik kepada butang publish di sini. Jika anda masih lagi tidak mahu memasukkan review tersebut, anda boleh klik cancel. Okey, jika anda sudah pun berpuas hati, okey, anda boleh klik sahaja pada butang publish. Okey. Okey, kemudian anda boleh setelah anda selesai, okey, mungkin anda ingin share review tersebut di dalam anda punya profile ataupun circle anda. Okey, anda boleh pilih inilah review saya untuk apa? Untuk kalam. Okey. Okey. Setelah anda berpuas hati, anda klik share, ataupun jika anda tidak mahu share kepada circle anda ataupun tidak mahu share di dalam profil anda, anda klik no thanks. Okey. Kemudian anda akan kembali ke bahagian page, okey, untuk perniagaan tersebut. Okey, di sini anda boleh lihat
review anda sudah pun terpampang di bawah dalam ruangan page mereka. Okey, ini adalah review yang dimasukkan oleh saya sendiri. Okey, dan mereka akan you review this in this last week. Okey, inilah aktiviti anda sendiri, bukannya aktiviti orang lain. Ini hanya contohnya, anda boleh ada ruangan edit, anda boleh edit review anda itu. Okey, ataupun anda boleh delete jika anda rasa bahawa review itu sudah pun tidak relevan lagi. Okey, kemudian ini adalah review yang akan dilihat oleh kesemua pelanggan-pelanggan ataupun sesiapa sahaja yang mengunjungi page untuk perniagaan yang anda sudah pun pilih tadi. Okey, anda boleh edit review di sini. Dan juga satu pesanan daripada saya, jika anda memasukkan review, okey, pastikan anda tidak spam ataupun anda ingin mempromosikan perniagaan anda, janganlah iklankan perniagaan anda di dalam ruangan page orang lain. Kerana ini pemilik perniagaan tersebut boleh menghantar kepada Google ataupun flag review tersebut sebagai spam. Tetapi jika Google merasakan bahawa review tersebut bukanlah spam, review tersebut akan terus berada di situ. Tetapi jika Google merasakan bahawasanya review tersebut adalah review yang spam, yang bertujuan untuk mempromosikan perniagaan lain ataupun bukannya menyentuh tentang perniagaan yang kita pilih tadi, maka review anda tersebut akan dibuang dengan serta-merta. Okey, oleh itu masukkanlah review dengan berhemah, dan kita ingin membantu usahawan lain yang kita berpuas hati dengan perkhidmatan mereka dan ingin membantu perniagaan tersebut supaya mendapat lebih banyak keuntungan, mendapat lebih banyak pelanggan, dan pada masa yang sama membantu meningkatkan sistem ekonomi kita sebagai seorang pengguna yang berhemah. Okey. Okey. Sebagai training yang terakhir untuk pada kali ini, saya ingin memperkenalkan kursus yang dinamakan sebagai juara SEO lokal. Okey, kini Google telah memperkenalkan gabungan terhebat untuk memperkasakan Google lokal mereka, iaitu gabungan Google Plus lokal, Google Places dan Google Maps. Okey, pelajarilah bagaimana untuk mengoptimumkan gabungan hebat ini untuk perniagaan fizikal anda melalui kursus juara SEO lokal melalui link di bawah, atau anda boleh lihat http://promo.jobniaga.com/go/promo, ataupun anda boleh klik link di bawah daripada video ini. Okey, pada ruangan description anda boleh lihat. Okey, jika anda seorang pemilik usahawan, mungkin anda sudah mempunyai akaun Google profile anda sendiri. Okey, anda boleh mengoptimumkan ataupun menggunakan sistem yang baru diperkenalkan oleh Google ini, yang sememangnya percuma. Okey, cuma teknik dan cara untuk menjadikan listing ataupun untuk mengoptimumkan Google Local ini bukanlah satu yang mudah. Okey, so anda boleh mempelajarinya daripada kursus juara SEO lokal, dan sememangnya kami sudah pun lama di dalam webmaster ini. Okey, di dalam membina laman-laman web profesional untuk pelanggan-pelanggan kami, dan kami tidak pun menyorokkan sedikit pun langkah-langkah yang kami lakukan untuk pelanggan-pelanggan kami. Okey, setiap langkah yang saya sediakan di dalam video, di dalam kursus ini, sememangnya itulah yang kami lakukan untuk pelanggan-pelanggan kami. Okey, jika anda seorang pemilik perniagaan yang ingin melakukan sendiri, yang sukakan cabaran, so anda boleh ikuti kursus juara SEO lokal ini dan membantu perniagaan anda untuk lebih maju di dalam pemasaran internet. Okey, setakat itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap anda berpuas hati dengan setiap info yang telah pun saya kongsikan dengan anda. Okey, jumpa dalam video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.